Jadi kalau menuntut ilmu, terlebih-lebihlah ia diperlukan daripada ibadah. Ibadah lain. Jadi kalau orang mengajar, jangan rajin buka Quran. Saya pernah tengok, saya mengajar, dia buka Quran depan tu, kan? Tak. Berhenti semua tu. Saya nak suka baca Quran, Ustaz. Ya, kau suka ke? Kau terlebih suka ke? Waktu belajar, tutup semua. Semua kena tutup. Beri perhatian. Kerana menuntut ilmu itu terlebih mulia daripada ibadah dan terlebih afdal. Terlebih afdal. Jadi satu ketika Rasulullah masuk masjid. Ada dua kumpulan sahabat. Satu sahabat Rasulullah pergi. Rasulullah tanya, buat apa? Maka sahabat ni kata, kami sedang zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, betul ke kau zikir pada Allah? Sahabat kata, ya, kami berzikir pada Allah. Kemudian Rasulullah beritahu, kumpulan yang satu buat apa? Mereka membahaskan masalah ibadah. Fiqh lah, sedang belajar fiqh. Maka Rasulullah kata, aku suka dengan kalian, tapi aku lebih suka dengan kumpulan yang sana tu. Maka Rasulullah meninggalkan orang yang zikir tadi, pergi dengan orang yang menuntut ilmu. Maka kat situ kita faham. Kita faham kalau menuntut ilmu itu lebih utama.